cantiknya dia, handsomenya dia. Macam mana orang tu boleh jadi handsome, cantik macam tu Ya Allah, nak jadi macam orang tu. Dia nampak lain lah. Nampak hidup dia nampak mudah lah. Nampak cantik, handsome. Untungnya jadi orang tu. Hidup aku ni menyedihkan. Apa yang aku minta, apa yang aku usaha, semua tak jadi. Dah puji orang tu, benda yang betul. Tapi, kena ingat, semua orang ada kelebihan, kebolehan, keberuntungan masing-masing. Siapa yang paling lebih, siapa yang paling bagus, siapa yang paling cantik, siapa yang paling comel, siapa yang paling handsome, siapa yang paling macho. Takkan habis. Ada seorang perempuan cantik, comel. Ada lagi belakang dia yang lagi cantik, lagi comel. Takkan habis. Sebab ciptaan Allah ni memang sempurna. Ciptaan Allah ni indah. Nampak yang cantik, ada lagi yang cantik, ada lagi yang cantik. So kita nak bandingkan diri dengan orang tu, orang ni, takkan habis. Sampai bila takkan habis. Macam kita cuba nak bandingkan diri dengan orang lain, dengan orang tu, sebab mungkin orang tu ada apa yang kita nak. So kita mula compete, mula rasa down, so kita nak berlawan dengan orang tu. Bila kita buat macam tu, sebenarnya macam kita minum racun, tapi kita jangka orang tu yang mati. Orang tu yang jatuh sakit. Tapi siapa yang makan racun? Diri sendiri. Bila kita bandingkan diri sendiri dengan orang, mula nak compete, nak berlawan. Siapa yang lebih? Siapa yang lebih menarik? Siapa yang lebih bersinar? Siapa yang lebih cantik? Siapa yang lebih handsome? Tapi orang tu tak tahu apa-apa. Orang tu buat hal dia je. Mungkin orang tu nampak menarik, nampak bersinar, nampak lebih dekat mata kita sebab orang tu buat hal sendiri. Mungkin orang tu dia tak bandingkan diri dengan sesiapa. Dengan kita nampak orang lain dapat apa yang kita nak juga tu, kita nak benda tu, tapi orang tu dah dapat dulu. Sebenarnya petunjuk dari Allah nak bagi tahu you pun boleh dapat benda tu. Tapi you tak boleh dapat dengan cara yang you buat sebelum ni, dengan cara lama. Kena buat cara baru, idea baru, mindset baru, vibrasi baru. Kena belajar. Dan you boleh dapat macam orang tu. Macam kita tengok ciptaan Allah, pokok, bunga, benda cantik-cantik, kita ingat Tuhan kita ingat siapa penciptanya. Betul?